Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Pertama sekali kita dengar dulu video daripada Nok Derui. Dan Aristotle got the honor of being with us. Not our honor to have to have the same opinion as him, but he has the honor of having the same idea with us. Sebab dia bawa isu the unmoved mover tu. Semua berubah. Yang akhir tu tak boleh berubah. We say betul. Semua berubah-ubah kecuali Tuhan. Wadalilu huwa qawlu syekhuna imamuna Aristoteles rahimahullah. Okey, kita dah dengar dah dengan jelas perkataan Nok Derui, syekhuna imamuna Aristoteles. Kononnya sepakat satu idea, mempunyai fikiran yang sama. Nok Derui, tak apa. Kita tengok ni dulu Nok Derui. Apa dia tu? Inilah teri tauhid falsafah Yunani pagan yang hang duk bangga sangat tu. Ni hak ni yang paling betul. Bukti jelas Nok Derui, dan aku nak hang jawab. Jangan jadi macam pengecut. Jangan jadi pengecut Nok Derui, jawablah. Ini pegangan hang, pegangan Asy'ariyah dalam Malaysia, pegangan Asy'ariyah sedunia. Sebab itulah dalam Quran sebut macam ni. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang di atas muka bumi ini, kalau duk turut 95% yang bakal ahli syurga itulah, nescaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Betul? Dan mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Sangat betul. Dan mereka hanyalah berdusta, bersangatan betul. Itulah Asy'ariyah. Tri tauhid ni dia terbahagi kepada 3. 1, Tuhan ataupun the one. Sumber mutlak tak berkehendak, hanya memancar. Nous, akal kosmik yang susun zarah dan bentuk. Unmoved mover, tarikan kesempurnaan semua benda bergerak sebab nak capai dia. Bukan sifat Tuhan pun. Macam mana hang boleh kata sifat Allah ni setuju dengan unmoved mover? Kalau lagu tu agama Hindu, kita tengok, oh yang ni cantik, kita Islamisasi. Tengok agama Buddha, oh yang ni cantik, kita Islamisasi. Allah dah habaq, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah ku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Hang nak jadi apa ni Nok Derui? Dengan geng-geng Asy'ariyah ni nak jadi apa? Nak jadi setan. Allah Ta'ala dah habaq dah. Dia dah sempurnakan agama kepada kita. Kita duk pergi kutip yang falsafah luar masuk dalam Islam, seolah-olah hampa nak kata Allah Ta'ala tu bodoh. Tu lah korang ajaknya hampa, setannya hampa. Seolah-olah Allah Ta'ala tu bodoh, tak kerti waktu turun ayat Quran. Waktu turun Ar-Rahman ala arsyis tawa, manusia jadi kapiak. Jadi mujassimah, jadi musyabbihah. Sebab apa? Sebab hampa lagi pandai pada Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala dah habaq dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Jangan kamu memandai-mandai daripada Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab puak-puak Asy'ariyah ni lah pandai lagi daripada Tuhan. Tuhan kata tangan, oh bukan tangan, ni nikmat, ni kuasa. Seolah-olah Allah Ta'ala tu tak kerti waktu turun ayat Quran. Napa betul pula perkataan Tuhan? Hampa siapa nak perbetul perkataan Tuhan? Ni Nok Derui, hang siapa Nok Derui? Nak perbetul perkataan Tuhan? Who you are? Hang cipta Tuhan ke yang hang nak perbetul perkataan Tuhan tu? Okey, kita tengok yang pertama. The one. Tuhan. Dalam kerangka Neoplatonism, saya ada yang kata lah, ni cerita Aristotle ke Plotinus. Kita dengar sampai habis. The one ialah sumber mutlak yang melampaui segala sifat. Bukan Tuhan yang berkehendak. Sebab tu aku kata Asy'ariyah adalah saudara kembar dengan batiniah. Kita tengok lagi. Tapi asal segala kewujudan. Maknanya Tuhan tu dia ada seketul gedebuk kan tu. Dia memancarkan zarah-zarah yang membentuk makhluk. Zarah tu sekali lah. Beruk, kera, babi, Nok Derui. Lagi siapa lagi? Asy'ariyah. Ahlul kalam. Sekali lah duduk dalam tu lah ke semua.
Nak kata apa? Nak kata, oh kami tak berpegang kepada perkataan yang macam ni. Habis ni perkataan ni hampa nak tolak mana? Ni perkataan Aristotle ni. Hampa nak tahu mana ni? The unity, the species of unity. Ni nak tahu mana? Itulah ikut abad tasat ni. Hampa lah tu. Syekhuna, Imamuna, Aristoteles. Okay, kita tengok lagi. Ia tidak bertindak. Ia tidak berubah. Ia hanya memancar kewujudan seperti metafizik matahari. Perkataan matahari ni, memancar ni, Nodrui pernah sebut di Perlis. Tapi dia tak berani buat keluar. Sebab apa? Bila buat keluar, kena muka dia. Tidak memilih, tidak berbicara, namun semua bergantung kepadanya. Dia satu bentuk macam bola api tu, keluar cahaya. Hak dari cahaya tu lah jadi segala makhluk. Dia tak tahu dia buat buat kering lah. Dari the one, lahir hierarki realiti. Kesempurnaan memancar turun. Makin jauh, makin kurang sempurna. Dari sini timbullah masalah akidah bila dibandingkan dengan tauhid. The one tidak mengetahui, tidak mengasihi, tidak memerintah. Ia lebih mirip prinsip kosmik impersonal daripada Rob yang hidup dan berkehendak. Inilah Tuhan geng Ahlu Kalam. Sebab tu Allah Ta'ala semua tak betul. Yang betul tu mereka. Sebab mereka ingat Tuhan tu lagu Tuhan. Tak tahu apa satu. Sebab tu mereka boleh perbetul perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran. Allah habaq istiwa. Oh bukan. Istiwa tu tak betul. Siapa kata istiwa, kapiak. Siapa kata istiwa, mujassimah, musyabihah. Pandai lagi pada Tuhan. Sebenarnya istiwa ni istaula. Kita kena ikut style Kristian. Sebab pasal apa? Kita boleh ikut falsafah Yunani pagan. Maka kita pun boleh ikut Kristian. Betul tak Nodrui? Okey, kita tengok lagi. Okey, yang kedua, kita tengok Nous. Nous ialah akal kosmik. Yang inilah yang diguna pakai oleh puak-puak mana? Puak-puak batiniah. Puak-puak batiniah cukup syok ni hak Nur Muhammad ni. Sebelum tu aku nak beritahu Anaxagoras ni dia hidup zaman 500 tahun sebelum Masihi. Lebih awal daripada Socrates, Plato dan juga Aristotle. Bukan Islam Nur Muhammad saja yang pakai kaedah ni. Orang kapiak lagi awal pakai. Kalau kita semacam dengan orang kapiak, Nabi kata apa? Jawab ni Riyah. Nous ialah akal kosmik atau intelek ilahi yang mengatur bentuk, nisbah dan susunan alam. Bila dia terpancar, Tuhan tu memancarkan cahaya yang dikatakan Nur Muhammad. Dah masuk dalam Islam, Nur Muhammad lah. Kalau duduk dalam Kristian, apa dia? The light of Christ. Bila masuk dalam Islam, Nur Muhammad. Benda yang sama je. Ia bukan pencipta dari tiada. Tapi jurutera metafizik yang menyalin idea-idea abadi dari bentuk konkret seakan arkitek yang membaca plan dan mengagihkan tugas kepada alam. Daripada ni lah yang bentuk alam semesta, lepas tu jadi bintang. Kalau tengok dalam Farabi yang saya pernah cakap dulu, macam ni ya. Boleh tengok. Dalam tradisi ini, Nous mengetahui dirinya dan idea-idea. Daripadanya lahir jiwa kosmos dan struktur tertib. Masalahnya, kalau dalam Islam, masalahnya adalah Nous bekerja tanpa wahyu, tanpa perintah moral. Ia mengatur bukan memerintah. Bila dibawa ke wacana tauhid, ia kelihatan seperti akal besar yang menipu dengan rupa ilmu. Inilah nama dia Talbis Iblis versi premium. Hawa nafsu akal disolek jadi jalan mengenal Tuhan. Ni yang nak kata ke hampa. Sebab tu kata Nous tu Nur Muhammad. Tok Guru kata apa? Kita semua ni mai daripada Nur Muhammad. Emas, intan, berlian, pokok pisang, pokok nyok, pokok pelang, pokok moktan, pokok deraja, semua dulu bersatu dengan kita. Tapi Tok Guru lupa nak habaq. Kera, anjing, babi, beruk, bewak, kora, semua duduk dengan kita. Tok Guru lupa habaq tu. Barulah kita sampai ke poin yang disukai oleh Nodrui. Jangan lupa, hang punya favorite penggerak yang tak bergerak. The species is unity. Kita tengok dia kata apa. Unmoved mover.
Unmoved mover Aristotle ialah sebab pertama yang tidak bergerak, tetapi menjadi sasaran cinta dan tarikan semua benda. Maksud dia apa, Nudrui? Maksud dia, Nudrui, cinta ni bukan kita duk kata I love you, you love me. Bukan yang tu. Bukan yang tu. Maksud cinta di sini keinginan. Nafsu kita tu nak buat apa? Bila sebut nafsu, jangan kata nak buat tak elok je. Buat hak elok pun nafsu juga. Contohnya, aku nak tanam pokok padi. Supaya apa? Supaya boleh makan nasi. Kalau tak ada nafsu kita nak tanamkan pokok padi, lantak aku kan makan nasi. Aku tak ada nafsu nak makan. Tu contoh. Jangan buat tak arti bahasa sangat. Alam bergerak kerana mendambakan kesempurnaan yang dimilikinya. Ini yang aku kata khayalan. Betul lah mereka cakap unmoved mover ni tak bertempat. Memang betul. Betul itu pasal apa? Dari satu side, unmoved mover ni bertempat dalam diri kita. Dari satu yang tak betul, kita tak tahu dia bertempat kat mana dalam diri kita. Sebab tu mereka kata, sebenarnya Tuhan ni bukan di luar alam, bukan di dalam alam. Sebab apa? Sebab nafsu tu kita tak tahu duduk kat mana. Nak kata dalam diri, tak tahu duduk kat mana. Nak kata di luar diri, takkan duduk kat beruk kot. Takkan nak duduk kat kerah. Sebenarnya aku punya unmoved mover aku duduk kat kerah. Macam tu lah. Roy, jangan baca yang dah diislamisasi. Baca yang raw tu. Barulah nampak. Kita tengok lagi tu. Seperti magnet spiritual. Ia diam. Namun segala yang kurang sempurna tertarik mendekatnya. Unmoved mover. Menggerakkan daya tarikan. Bukan perintah. Ia tidak mencipta, tidak mengetahui selain dirinya. Menjadi objek kontemplasi. Di sinilah jurang dengan tauhid. Okey, Doi, sini aku nak sebut lagi. Sebab itulah puak-puak yang selalu sebut Allah mawujud bila makan. Kemudian mereka akan sambung Allah wujud di mana-mana. Ni lah. Tapi kami ahlu kalam, kami tak kata macam ni. Kami kata lagu lain. Kata macam ni kah, kata lagu lain kah, sumber tetap sama. Unmoved mover tu menetang apa? Aku nak abang Nodoi. Unmoved mover tu angan-angan. Angan-angan tu iblis. Nak abang bagi. Hang boleh tunjuk ke unmoved mover tu menetang apa? Pada teks yang ditulis oleh Aristotle dan ditafsirkan oleh ulama-ulama yang berpahaman falsafah Yunani pagan. Itu originality dia. Bukannya sembang, hak kita hak paling betul ni. Hak kita hak masuk syurga ni. Hak kita hak masuk syurga. Puak-puak tu semua kapiak mujassimah musyabihah. Baca Quran pun tak angkung lah. Bukannya mereka faham. Hampa seorang je faham Quran. Kalau hampa faham Quran, hampa tak jadi setan. Hampa tak ubah perkataan-perkataan Allah. Tu baru kata nama faham. Bila faham, dia tahu Allah Ta'ala perintah dah dalam Quran surah Ali Imran ayat 7. Jangan takwil. Orang takwil, orang sesat. Hampa takwil. Macam mana yang hampa kata hampa faham Quran? Allah Ta'ala habaq dalam surah Al-Hujurat. Jangan kamu memandai-mandai daripada Allah dan Rasul. Tapi hampa lagi pandai. Siapa yang berpegang dengan Allah istiwa atas arasy kapiak. Pandai lagi pada Tuhan. Tuhan tu tak pandai. Pandai lagi hampa. Sungguh. Hebat. Ahlul kalam, Asy'ariyah Maturidi, hebat. Pasal hampa lagi pandai daripada Tuhan. Tuhan tak erti. Hampa yang paling pandai. Kan? Sebab tu hampa ubah perkataan Allah di dalam Quran. Allah habaq wajah. Wajah tak betul. Allah Ta'ala habaq Yadullah pun tak betul. Allah habaq istiwa pun tak betul. Habis siapa yang betul? Hampa yang betul. Tahniah Ahlul kalam. Tahniah Asy'ariyah. Hampa paling pandai pada Tuhan. Champion. Maha pandai, maha bijaksana. Asy'ariyah Maturidi. Lagi pandai pada Tuhan. Kalau bodoh tu puak-puak salah. Semua bodoh. Mereka tak arti. Tuhan habaq apa semua ikut je apa Tuhan habaq. Tak ubah dah. Lepas tu duduk-duduk. Puak Salafi Wahabi. Mereka semua kapiak mujassimah musyabihah. Mereka kata Tuhan duduk atas arasy. Sekarang aku nak tanya hampa. Bila masa aku kata Allah tu duduk atas arasy? Bila masa aku kata Allah tu bertempat atau tak bertempat? Bila masa aku kata Allah tu berjirim atau tak berjirim? Bila masa? Jangan tuduh orang tak sebut dengan apa yang hampa fikir. Dan poin yang terakhir aku nak kata. Asy'ariyah yang ada hari ni, mutakallimin ni, sama dengan Syiah. Sebab tu
Asy'ariyah boleh kata apa? Kami sepakat dengan Syiah. Memanglah hampa sepakat dengan Syiah. Sebab hampa ada dalam satu grup. Dalam dunia, apabila dikatakan mazhab Islam yang bercampur dengan falsafah kalam ataupun falsafah Yunani pagan, dia terbahagi kepada 5 mazhab. Pertama, peripatetik. Nombor 2, ahlul kalam. Terdapat 9 grup dalam ahlul kalam, termasuk Jahmiyah. Yang ketiga, nama dia Isyraqiyah. Yang keempat, nama dia Irfaniyah. Yang kelima, nama dia Muta'aliyah. Hampa nak sembang, kami ilmu kalam. Baru satu je mazhab hampa. Kan? Baru satu mazhab dalam ahlul kalam. Dalam ilmu kalam terbahagi kepada 9 kelompok. Sedangkan dalam mazhab ahlul kalam terbahagi 5. Hampa nak abad kata hampa pandai. Aku bodoh pun tak apa. Tapi aku boleh londeh hampa satu-satu lah. Sekarang Nok Durui tolong jawab. Adakah ini pegangan Asy'ariyah Maturidi dalam Malaysia? Adakah ini yang hampa nak bawa masuk ke dalam Islam? Adakah Allah Ta'ala reda benda ni masuk dalam Islam? Nok Durui, aku berkata kepada hang Nok Durui, wallahi wabillahi watallahi, benda ni mover Allah Ta'ala tak reda kepada orang Islam. Sebab ini bukan ajaran Islam. Allah Ta'ala dah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Allah Ta'ala tak reda benda ni masuk ke dalam Islam. Nodoi, wallahi wabillahi watallahi, kalau aku cakap dusta, Allah Ta'ala turun bala sebesar-besar bala kepada aku. Tapi kalau aku bercakap bahawa hang yang berdusta, sebesar-besar bala turun kepada hang. Sebab aku tak pernah ajak manusia sesat daripada Al-Quran. Tapi hang Nodoi bangga menyesatkan manusia keluar daripada Al-Quran. Bangga angkat orang kafir sebagai Syekhuna, Imamuna, Aristoteles. Orang yang kafir tu hang boleh kata Imamuna, imam hang. Hang berimamkan orang kafir kan Nodoi? Aku tanya. Hang berimamkan orang kafir kan Nodoi? Imamuna, imam hang. Dahsyat. Bagus. Korang-korangnya aku tahulah Asy'ariyah ni imam depa bukan Nabi Muhammad. Imam depa adalah Aristotle. Syekhuna, Imamuna, Aristoteles rahimullah. Bagus. Sekian. Assalamualaikum.